akan bagi Full, masa tu. Ya, full. Bawa lagi. Luar. Pernah injit abang selama main gym ni? Pernah. Tapi lower back. Terus lah. 8 bulan tak main lah. 8 bulan? 8 bulan tak main. Daripada macam ni jadi macam ni halus. Langsung tak boleh sentuh weight. Ui, kena apa masa tu? Lower back lah. Buat apa? Dia panggil tu? Slip disc? Slip disc lah. Alamak. Masa tu tengah training kan? Dia panggil herniated. Herniated kan. Kena tengah training ke kat luar time kerja? Dia tak kena. Dia macam nak cakap, dia tak rasa pun kena dekat gym. Meletup ke apa ke, tak rasa. Tapi kita tahu semalam kita main back, dah ini rasa sakit, dah start sakit. Dan rasa sakit tu selalu kalau kita muscle pain, soreness 3 hari. Jadi dia jadi drag sampai 2 minggu, 3 minggu. Okey. Dia sakit. Dia bukanlah masa tengah training tiba sekatu rasa sakit tak. Saya tak rasa macam tu pop. Dia besok makin sakit. Nak angkat kaki pun tak boleh. Oh, sampai macam tu boleh ya. Angkat kaki ni rasa macam kita pakai ada 20 kilo dekat kaki. Oh lama. Sedangkan nak angkat kaki Lepas tu abang buat apa sampai 8 bulan tu? Abang kena jumpa doktor jumpa doktor, fisio. Kemudian dia inject steroid masuk belakang kan. Untuk ubat lah. Nak reducekan pain. Kemudian fisio, banyak fisio je lah. Okay, last soalan bang. Lepas abang dah comeback daripada injury tu, abang rasa condition and strength apa semua lagi better ke ataupun dulu lagi kuat? Dulu lagi kuat sebab apa? Dari segi dia orang kata dari psikologi dia, kita dah jeran lah. Kita rasa macam tak yakin nak buat daily. Tak boleh nak buat macam dulu gila babi, macam Aiman kan. Template daily kan. Tak berani lah. Dia boleh buat tapi dia tak ada keyakinan nak buat. Saya pula rasa takut kena hati-hati. Ada orang duduk office pun dia kena slip disc. Yelah, betul. Ada orang duduk office pun duduk posture tak betul pun kena slip disc. Benda nak kena. Tak kira lah kau apa. So jangan risau, jangan takut. Training je guys. Korang just training sahaja. Buat form pun betul. Hati-hati. Penting-penting hati-hati. Okay guys, stay tune guys.